Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Aidil Akmal bin Muhammad Nazri, pemegang nombor matrik 23004081. Saya Muhammad Adam bin Ghazali, pemegang nombor matrik 23004005. Saya Tuan Muhammad Nazrin Baihaki bin Tuanko, pemegang nombor matriks 23004008. Saya Muhammad Ashrizal Musanif bin Azman, pemegang nombor matrik 23004101. Saya Muhammad Afiq Hayri bin Jahimi, pemegang nombor matrik 23004052. Saya Wan Nasrul Hakimi bin Hassan Basari, pemegang nombor matrik 23004051. Sebut Melaka semua ada, motor pelancongan dah ternama. Air pantai menarik, budayanya cantik. Ada yang datang dan tak mau balik. Alamak tuan! Ada bermacam-macam hiburan, dari cak-kucak ke dondang sayang. Medan berpantun orang Melaka. Ada gelakau bergurau senda. Orang Melaka semua baik, walaupun nampak sedikit pelik. Bila bertemu tegurnya kasau, itu semua hanya bergurau. Kalau datang ke negeri Melaka, jangan risau nak tidur. Kampung Moreton merupakan sebuah perkampungan Melayu yang terletak di tengah Bandaraya Melaka yang berhampiran dengan Sungai Melaka. Ia ditubuhkan pada 1922 dan diberi nama sempena J.F. Moreton, iaitu seorang pesuruhjaya tanah British yang bertanggungjawab dan berperanan dalam merancana dan juga mentadbir di Melaka pada ketika itu. Penubuhan Kampung Moreton adalah hasil usaha pihak pentadbiran British bersama pimpinan tempatan bagi menyediakan pendapatan khusus untuk masyarakat Melayu di kawasan Bandar Melaka. Tujuan utama penubuhan Kampung Moreton adalah untuk mengekalkan kedudukan orang Melayu di pusat bandar selain memastikan identiti, budaya dan cara hidup tidak terhakis akibat pembangunan pesat serta pengaruh kolonial. Pada peringkat awal, Kampung Moreton didiami oleh golongan bangsawan Melayu, pegawai kerajaan, penghulu dan individu berpendidikan. Dan sehingga kini, Kampung Moreton diiktiraf sebagai Kampung Warisan Melayu dan menjadi pusat rujukan sejarah, pendidikan, warisan dan juga bukti kesinambungan budaya Melayu yang masih terpelihara di tengah arus pemodenan. Rumah Limas Melaka merupakan simbol keagungan seni budaya Melayu yang berkembang sejak akhir abad ke-19, yang mencerminkan evolusi sosial dan jati diri masyarakatnya. Salah satu pemata sejarah yang masih berdiri teguh sehingga kini ialah Villa Sentosa yang terletak di Kampung Moreton. Villa Sentosa ini siap dibina pada 3 Oktober 1923. Nama Limas sendiri unik, dipercayai berasal daripada istilah lima emas yang merujuk kepada status eksklusifnya sebagai kediaman golongan bangsawan dan pembesar pada zaman dahulu. Keunikan Villa Sentosa terletak pada bumbung 5 perabung yang dilengkapi elemen tunjuk langit yang melambangkan hubungan antara manusia dengan pencipta. Struktur rumah panggung bejang ini bukan sekadar estetik, malah merupakan solusi bijak untuk sistem pengudaraan serta perlindungan daripada banjir. Walaupun menerima pengaruh luar seperti tangga batu berjubin, intipati binaannya tetap utuh dengan sistem tanggam tanpa paku dan ukiran flora yang halus. Sehingga kini, Villa Sentosa terus dipelihara rapi oleh waris Tuan Haji Ibrahim bagi memastikan keaslian kekal buat tetapan generasi akan datang. Ia bukan sekadar bangunan sejarah, tetapi sebuah manifestasi jati diri masyarakat Melayu Melaka yang tiada galang gantinya. Rumah Limas merupakan rumah tradisional Melayu yang terdiri daripada 7 bahagian utama dan setiap bahagian mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Yang pertama, anjung. Yang kedua, serambi. Yang ketiga, rumah ibu. Yang keempat, kelek anak. Yang kelima, pelantaraan. Yang keenam, rumah dapur. Dan yang terakhir, yang ketujuh, dapur. Anjung merupakan bahagian paling hadapan rumah yang berfungsi sebagai ruang menyambut tetamu. Ini melambangkan keterbukaan dan kesepadan masyarakat Melayu dalam menyambut tetamu.
Serambi pula terletak selepas Anjung dan sering menjadi tempat untuk kenduri, bacaan doa dan pertemuan masyarakat. Rumah ibu merupakan ruang terpenting dalam rumah tradisional Melayu. Ia menjadi pusat aktiviti keluarga seperti berehat, tidur, berbincang serta menjalankan upacara adat. Kedudukannya di tengah rumah melambangkan teras kehidupan keluarga dan keharmonian rumah tangga. Kelek anak merupakan ruang tambahan sebagai bilik tidur anak-anak atau ruang rehat ahli keluarga. Pentaraan pula berfungsi sebagai ruang penghubung antara rumah ibu atau kelek anak dengan rumah dapur. Ia juga bertindak sebagai pemisah bagi mengelakkan bau masakan dan asap masuk ke ruang utama rumah. Terusnya, rumah dapur. Rumah dapur merupakan bahagian khas yang mendapatkan aktiviti penyediaan makanan. Ruang ini sering digunakan untuk kerja-kerja memasak ringan, menyediakan hidangan dan menyimpan peralatan dapur. Dapur pula terletak di bahagian paling belakang dan menjadi tempat memasak utama. Rumah Limas Melaka menampilkan pelbagai elemen ukiran tradisional yang bukan sahaja memperindahkan rumah tetapi juga memenuhi keperluan praktikal penghuni. Antaranya ialah lubang angin, papan cucur atap dan kekisi tingkap. Kekisi tingkap berukir membolehkan cahaya dan udara masuk ke dalam rumah sambil mengekalkan privasi penghuni. Lubang angin pula membantu peredaran udara secara semulajadi, menjadikan ruang dalaman lebih sejuk dan selesa. Manakala papan cucur atap bukan sahaja melindungi struktur bumbung tetapi turut dihiasi ukiran motif tradisi Melayu yang memperindah keseluruhan rumah. Rumah Limas Melaka mempunyai susunan ruang yang terdiri daripada rumah ibu sebagai ruang utama, diikuti oleh bilik isteri, bilik anak perempuan, ruang pelantaraan dan pelatang. Rumah ibu berfungsi sebagai pusat kehidupan keluarga serta tempat berlangsungnya aktiviti harian dan adat. Di dalam ruang ini, bilik isteri dibina dengan keluasan yang tertentu iaitu dapur bini yang melambangkan kasih sayang dan perhargaan suami terhadap isteri melalui keselesaan ruang. Bilik anak perempuan biasanya terletak di loteng ataupun aras atas rumah yang melambangkan persediaan diri dan pemeliharaan maruah mengikut adab Melayu. Ruang pelantaraan yang menghubungkan rumah ibu dan dapur digunakan tempat anak-anak perempuan mandi yang mencerminkan kebijaksanaan dalam menyusun ruang rumah bagi menjaga keperluan harian, privasi dan kesopanan. Pelantar pula berfungsi sebagai ruang pertahanan melambangkan nilai keberanian dan tanggungjawab dalam melindungi keluarga. Secara keseluruhannya, kajian mengenai kampung moden khususnya Rumah Limas Melaka ini telah membuktikan kepada kami bahawa sebenarnya rumah tradisional Melayu ini bukan sahaja berfungsi sebagai tempat tinggal, pusat penginapan, tetapi merupakan satu manifestasi budaya, seni bina dan juga warisan nilai masyarakat Melayu kita. Kampung Morton yang diasaskan pada tahun 1922 dan dinamakan sempena J.F. Morton menjadi bukti bahawa masyarakat Melayu berupaya mengekalkan identiti, adat resam dan seni bina tradisional walaupun berada di tengah-tengah bandar yang sedang pesat membangun. Secara rangkumnya, Rumah Limas Melaka dan Kampung Morton bukan sahaja berfungsi sebagai satu pusat kediaman tetapi juga sebagai sumber warisan Melayu, identiti dan pengajaran hidup. Susunan ruang dan elemen rumah mencerminkan nilai estetika, moral, sosial dan budaya masyarakat Melayu, sekaligus menegaskan bahawa rumah tradisional Melayu adalah satu manifestasi kebijaksanaan, kreativiti dan falsafah hidup yang perlu dipelihara untuk generasi akan datang. Mengakhiri video, kami daripada Kumpulan 7 ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Akademi Pengajar Melayu dan Dr. Muhammad Nazri bin Ahmad kerana telah memberi peluang kepada kami untuk menjalankan kajian yang penuh bermakna ini. Tidak dilupakan juga kepada Encik Haji Ibrahim bin Haji Hashim kerana turut sama membantu kami dalam menyelesaikan kajian ini. Sekian, terima kasih.